14. Contoh. Orang negotiate ni dia pandai untuk tahu orang ni dia, kawan dia ni strengthen dia tim apa. Faham peranan. Faham peranan. Kau faham tak? Faham. Kita supervisor dapat dia supaya lebih fokus. Alright. Tak gelabah sangat. Relax gelabah. Relax dapat tas. Relax. Orang kecil. Macam base selesai itu baru ketemu. Bagi dia tempoh. Tempoh inilah tempoh latihan. Tempoh inilah yang paling sebagai profession. Tempoh inilah yang kalau kita jadi penyihir leadership profession. Hey, Jagaan Melaka, macam mana program kita hari ni?